ada pada diri dia, dan didokong oleh orang-orang Melayu sendirilah untuk kata support kita. Sebab tanpa diorang, tanpa pembelian diorang, kita pun akan orang kata terkubur juga situ. Boleh diajar, tapi benda tu minat. Kita ajar macam mana pun, tapi kalau tak ada minat, tak ada hasil. Do you think we should evolve? We should move forward? Or do you think we should just keep in the same place? Because the young one don't understand. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita berjamlah menjadi warisan. Aku bukanlah seorang perwira gagah menjunjung senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ketelitian sulaman tangan dengan benang emas dan perak membentuk corak-corak pada kain sungkit umpama sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan liku kehidupan. Sungkit adalah antara lambang kepada kemewahan dan martabat bangsa Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Wanita ini merupakan pewaris penenun sungkit Terengganu sejak zaman berzaman, yang seninya diturunkan dari neneknya kepada ibunya dan akhirnya disambung warisan oleh wanita ini sendiri untuk diwarisi oleh anak cucu dan kaum wanita setempat. Wanita yang merupakan seorang tokoh kraf negara ini adalah Hajah Zainab atau Ngah binti Mamat, yang juga dikenali sebagai Mek Nab. Hajah Zainab yang juga dikenali sebagai Mek Nab dilahirkan pada 22 hari bulan Disember 1942 di Kampung Gelung Gajah, Kuala Terengganu. Beliau dilahirkan ketika negara sedang di bawah jajahan tentera Jepun. Kepayahan dan keperitan hidup semasa pendudukan Jepun menjadi pendorong kepada penduduk kampung, terutama kepada keluarga Mek Zainab, untuk menyambung kehidupan dengan menjalankan perniagaan kraf turun-menurun, iaitu dalam bidang-bidang tenunan songket. Walaupun beliau pernah mendapat tawaran untuk menjadi jururawat dan guru setelah beliau tamat persekolahan, namun Hajah Zainab telah memilih bidang tenunan sebagai sebuah kerjaya. Melalui semangat, minat dan kesungguhan yang beliau ada, telah menjadikan hasil tenunannya menjadi pilihan di kalangan golongan bangsawan, sama ada dari Istana Negara, Istana Maziar Terengganu maupun dari Istana Brunei, dan juga di kalangan pembesar dan pemimpin tinggi negara. Pada tahun 2002, pihak Kerajaan Malaysia melalui pihak Kraftangan Malaysia telah mengangkat beliau sebagai tokoh kraf negara atas sumbangannya dalam seni tenunan songket Terengganu. Hajah Zainab sendiri menceritakan kisah bagaimana beliau mula terlibat dengan seni tenunan songket. Saya dah belajar, saya tengok orang buat aja. Mak saya buat, saya tengok hari-hari. Lepas tu saya sambil kalau dia turun buat takir ni, saya naik lah. Gitulah sambil-sambil. Lama-lama jadi pandai. Dan pula orang sekeliling kampung tu semua nenung semua. Tapi ingat, nak ada duit yang kaya rezeki. Saya ni, adik-adik saya 6 orang. 1 lelaki, 5 perempuan. Yang perempuan semua mak ajar semua pada menenun songket lah. Saya ajar belakang anak saya. Saya kata belajarlah kalau mak ada ni. Kalau saya esok tu nak buat tamu, buat suku kira, saya kepandang. Kalau boleh jadi orang boleh kerja makan gaji kan, kerja lah kata. Kalau songket ni tak apalah, asal kepandai nak buat bila-bila pun. Gitu. Sebab
minat songket ni, kita tengok mak kita menenun daripada kecil kan. Lepas tu kita selalu tengok mak menenun. Lepas tu daripada kita tengok mak menenun dapat duit. Yang kita minat sebab nak duit. Mula-mula cita-cita nak duit saja. Lepas tu daripada segi mak buat, kita pun rasa cita-cita memang nak buat. Dia daripada songket ni, kesenian ni daripada hati masing-masing. Walaupun dia minat tapi hati dia tak cinta kepada seni, memang tak buat juga. Cucu saya tak ada seorang pun. Ya ada anak-anak nun ni, anak lain dah nak. Entahlah kenapa macam tu. Dia tak nak. Anak nun ni ada. Ni nak lelaki seorang tu nak juga minat. Pasal mak dia dah pandai. Dia tengok mak dia dapat duit, dia nak jugalah. Kalau tak minat, jadi tak minat, takkan tak orang, takkan ni lah. Jadi tengok pun malah. Saya ni kalau ikutkan generasi yang ketiga lah, diturunkan daripada tok saya, dan mama saya, lepas tu saya. Jadinya mama saya ni memang buat songket dari dia remaja juga. Jadi kalau siang hari tu memang dia bekerja di, ada bengkel lah dekat dalam songket tu. Lepas tu kalau ada hari tertentu, dibawa saya lepas balik sekolah tu, dibawa pergi bengkel dekat Bukit Lembu tu. Duduk je tengok je lah. Dia tenung, dia orang kata urang benang, dia buat macam menyanyi. So memang dari kecil tu memang dah tengok tok dengan mama ni buat songket. Dari situlah kita kata start belajar jugalah macam mana tentang songket ni. Bila warisan ni memang saya dilahirkan dengan keluarga yang membuat seni lah, songket ni ibarat seni. Jadi dia ada dari kecil lagi, dia dah ada macam mixed feeling 50-50 sama ada minat atau tak minat. Tapi minat tak minat pun kita dah membesar dengan songket ni. Jadi bila besar ni kita dah at least, walaupun kita tak cemburi tapi kita tahu sebab kita membesar, dilahirkan dengan rosanya, dibesarkan dengan industri ni. Jadi bila saya dah besar dengan orang kata permintaan pada mak, jadi saya mengambillah alih pada industri ini untuk memajukan songket ni seturun-temurun. Kalau orang nak tenun lama lah tu, orang tak ada nak tenun. Ada dah. Ada pun tu. Kalau habis generasi tu, dan anak-anak dia sekarang tak nak songket, tak nak kerja. Dia nak kerja bandar tu. Saya memang harap, tapi dia tu nak kedok, nak tahu. Demi cinta ini